jual beli atau muamalat yang haram ditegah oleh syariat, jika diperhalusi, dia adalah muamalat atau transaksi jual beli dan sebagainya yang mengandungi kezaliman dan penindasan atas kedua-dua pihak atau salah seorang. Maka dari sudut itu kita lihat syariat mengharamkannya, dan dapat disimpulkan bahawa muamalat atau transaksi yang haram di sisi syariat dia kembali kepada 3 sebab. Sebab yang pertama, jika ada riba. Apa yang maksud dengan riba? Lebih. Ada lebihan. Riba maksudnya lebih atau pertambahan. Sedangkan keadilan menuntut kepada apa, tuan-tuan? Kesaksamaan. Apa artinya saksamaan? Dia kembali kepada perkataan sama. Perlu ada kesamaan. Kalau bagi 10, maka dapat 10. Itu keadilan. Itu kesamaan dan kesamarataan. Sedangkan riba, dia menjurus kepada apabila ada lebih dari salah seorang penjual atau pembeli. Maka apa juga transaksi yang ada unsur riba, hukumnya haram. Jenis yang kedua atau keadaan yang kedua, transaksi yang ada unsur digunakan istilah gharar dan jahalah. Gharar maksud dia ketidakjelasan, tak jelas. Seperti apa yang nak dijual itu tak jelas, atau jumlah bayaran untuk suatu barang yang dibeli itu tak jelas. Berapa nak bayar ni? RM10 ke RM20? Contoh, ketidakjelasan atau ketidakpastian. Seperti kalau penjual kata, aku jual kau barang ni, harga dia RM10 atau RM20. Lebih kurang macam itulah. Kita pun kata saya beli, harga RM10 ke RM20. Ada ketidakpastian. Ini maksud gharar. Adapun jahalah, dia daripada perkataan jahil itu. Jahalah bermaksud ketidaktahuan. Yang tadi itu tak jelas. Gharar. Yang ni tak tahu langsung. Kalau tak jelas maknanya ada sikit-sikit, boleh nampak sikit-sikit. Ya, tapi tak jelas. Ini jahalah, memang tak tahu langsung. Atau kita kata ketidaktahuan. Seperti tak tahu siapa penjual, atau tak tahu siapa pembeli, atau wakil pun tak tahu siapa. Aku jual ni kepada siapa yang ada kat dalam bilik sebelah, tak tahu siapa. Seperti juga kalau seorang nelayan, dia kata, aku jual kat kau ni ikan yang kat dalam kolam ni, nampaklah banyak ikan-ikan. Tak boleh. Kerana apa? Ada ketidaktahuan. Baik, sebab yang ketiga ialah sekiranya ada unsur penipuan atau khida' dan taghrir, memperdayakan. Contoh, bila nak jual satu barang, maka dia letaklah harga yang nampak murah. Dia pun tulislah RM10. Kemudian ada disclaimer kecil kat bawah tu. Dia tulis apa? Minimum kena beli 10 kilo. Alamak, kena kali 10 lah gamaknya. Contoh, itu ada unsur penipuan atau memperdayakan. Maka ini 3 sebab utama suatu transaksi muamalat itu diharamkan oleh syariat, dan daripada 3 sebab ini dia bercambah atau dia ada pelbagai bentuk dan jenis dalam pelbagai rupa yang mana diharamkan oleh agama Islam.